menerima bahawa Yang Berhormat Gelang Patah tidak berhasrat untuk menarik balik dan memohon maaf. Ya, silakan Pak Menteri. Tuan Speaker. Tuan Speaker, saya mohon mencadangkan bahawa pada Isnin 19 Oktober 2015 Yang Berhormat Tuan Lim Kek Siang, Ahli Barisan Kawasan Gelang Patah telah mengeluarkan kenyataan semasa perbahasan usul pelantikan dan kuasa kira-kira yang merupakan satu tuduhan ke atas Yang di-Pertua Dewan Rakyat mengenai penangguhan mesyuarat jawatan kuasa kira-kira wang negara. Bahawa tuduhan itu menyatakan Yang di-Pertua Dewan Rakyat tidak ada kuasa di bawah peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat untuk menangguhkan mesyuarat jawatan kuasa kira-kira wang negara dan mendakwa Yang di-Pertua Dewan Rakyat telah menyalahgunakan kuasa. Bahawa Yang Berhormat Ahli Parlimen Gelang Patah membuat tuduhan bahawa Yang di-Pertua Dewan Rakyat juga telah melakukan sabotaj terhadap penyiasatan 1MDB. Bahawa Yang Berhormat Ahli Parlimen Gelang Patah melemparkan tuduhan bahawa Yang di-Pertua Dewan Rakyat menjadi diktator dalam membuat tafsiran kepada peraturan mesyuarat dan turut mempolitikkan kedudukan beliau sebagai Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Bahawa tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh Yang Berhormat Ahli Parlimen Gelang Patah adalah dakwaan yang amat serius dan merupakan satu penghinaan kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat dan demikian bererti penghinaan juga kepada Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Maka inilah dipersetujui bahawa Yang Berhormat Tuan Lim Kek Siang, Ahli Parlimen Kawasan Gelang Patah hendaklah digantung daripada perkhidmatan Majlis Mesyuarat selama 6 bulan dari tarikh usul ini diputuskan. Saya mohon mencadangkan. Ada siapa menyokong? Demi mempertahankan kedudukan speaker, saya mohon menyokong.